Infak itu bermula pada zaman Covid dulu dan sampai sekarang lah, hampir ke 5 tahun dah lah kita bergerak. Jadi kalau dulu kita agihkan rumah ke rumah, dan selepas tu kita buat program gini lah, yang mana kita masuk melalui penghulu kampung, penghulu mukim dan juga sukarelawan kita di beberapa kawasan. Kita kumpulkan setempat macam gini, lepas tu kita agihkan lah kepada golongan-golongan yang memerlukan di luar sana, insya-Allah dah. Saya Abdul Rahim Ghazali, pengurusi JPKT Kampung Jabi, mengucapkan terima kasih kepada Muslim Malaysia kerana sudi turun ke Kampung Jabi untuk mengagihkan kotak infak. Sekian, terima kasih. Terima kasih bagi hadiah kepada Kampung Jabi. Terima kasih.